Hello semua guys, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat datang kepada motor dan juga bukan motor. Welcome back guys. So hari ni aku nak buat sedikit perubahan kepada motor. Seperti korang tengok ke belakang aku ni, dan seperti korang tengok kat thumbnail, aku nak ubah swipe sedikit Suzuki Raider ni. Ubah swipe kepada penambahbaikan kepada performance lah. Lebih kepada performance dan juga top speed. Okay, seperti siapa yang tak tahu dan tak pernah follow video channel aku, tekan butang subscribe, like dan share. Ini aku share konten-konten mengenai motor-motor aku yang orang kata boleh lah aku share serba sedikit macam mana aku jaga motor aku ubah swipe motor aku, dan macam mana aku adjust motor aku. Tu ayat mudah dia lah. Okey, jadi motor ni seperti video yang lepas, video yang ni, motor ni dah buat spek, aku panggil dia stage 1 lah. Okey, stage 1 di mana motor ni dah buat ECU, cam, exhaust, porting dan piston. Piston dome. Okey, piston dome yang tak berapa nak dome lah, piston semi dome. Jadi motor ni pada aku, pendapat aku sangat sedap sebab motor ni aim dia ialah untuk mencapai top speed lebih cepat untuk mencapai top speed. Okey, lepas tu motor ni sebelum dimodi tapi ditukar swing arm dia. Okey, swing arm dia adalah swing arm dari Hypertech, iaitu swing arm Pro R. Swing arm Pro R ni adalah swing arm mana dia? Tak ada. Swing arm Pro R ni adalah swing arm yang ditambah 2 inci. Okey, apa maksud tambah 2 inci? 2 inci ialah arm yang dialihkan kedudukan tayar ni lebih belakang. Okey, bila lebih belakang menjadikan rantainya lebih panjang dan sprocket memberikan perubahan lah. Sprocket tu perlu di-adjust mula. Tetapi selepas dia buat spek ni, motor ni dia punya torque tinggi. Torque dia berapa yang horsepower itu 18, sebab kat Renojet 18 horsepower, dan torque dia pada aku agak tinggi daripada standard. Tetapi aku tak dapat mencari saiz sprocket yang hujung dia keras. Top speed dia yang gear 6 tu sambut. Sampai sekarang motor ni dah gunakan sprocket 39 atas, sebab aku rasa adalah berpunca daripada swing arm ni. Okey, tanya pemain pun, pemain cakap motor sedap keluar power, tetapi dia punya top speed tu memerlukan sprocket lebih besar supaya bila engkau masuk gear 6 dia sambut. Tetapi motor ni masa sprocket 38 dia tak sambut, dia agak mendap. Okey, jadi adik aku lebih suka motor yang gear 6 dia sambut. Jadi aku memberi cadangan kat dia untuk tukar semula swing arm ni kepada swing arm standard. Swing arm standard tu lebih mudah nak adjust sebab saiz sprocket asal pun dah 38. Okey, jadi aku akan bermula dengan 38 dan engkau akan ikut aku. Kita akan pergi ke highway dan kita akan test top speed gear 6 dia. Adakah gear 6 dia lebih sedap? Adakah gear 6 dia lebih keras? Itu yang aku cari untuk semua motor aku, supaya bila RPM tinggi motor tu sentiasa keras. Maknanya aim aku adalah untuk motor ni adalah RPM 12 dan ke atas lah. 12 ke atas atau 12 macam tu lah, sebab mati dia dekat 13,000. Ini semua spring bar semua dah tukar. Spring bar semua dah tukar yang lebih, orang kata lebih sesuai untuk high RPM. Okey, jadi sekarang aim aku ialah aku nak tukar swing arm standard. Kita akan tukar balik sprocket 38 dengan rantai O-ring 415 ni. Kita mencari ringan dekat motor sekarang ni. Jadi daripada situ kita baru boleh adjust sprocket yang lebih, orang kata lebih kepada performance lah. Ada aku perlu lebih lagi? Tak ada, itu saja. Okey, so sekarang korang akan ikut aku dan kita akan tukar swing arm ni. Tapi sebelum tu, siapa yang nak tahu macam mana aku berpunca daripada kenapa aku tiba-tiba pakai swing arm 2 inci ni, macam mana aku ubah swing arm ni, korang tekan atas ni, dia akan keluar, zoom. Okey, dia akan keluar dan korang tengoklah macam mana cara-cara step by step aku tukar ni. Jadi yang ni aku tak bagi detail lah. Yang ni aim dia ialah aku nak mencari swing arm standard tu untuk, orang kata kita nak eksperimen untuk mencari sprocket tu. Itu ayat dia. Mencari setup sprocket yang orang kata lebih sesuai dengan spek yang sekarang ni. Jom, tanpa lengah ke masa, jom kita mulakan. Okey, untuk proses penukaran swing arm ni tak susah. Korang hanya perlu buka semua dia punya case-case ni lah, cover-cover ni atas, sebab aku akan tukar sprocket seperti yang aku explain tadilah yang di awal video, yang aku akan tukar daripada 428 kepada 415. Okey, first proses ialah aku akan buka semua gear lever dan semua yang berkaitan dengan rantai supaya untuk memudahkan kerja aku mencabut swing arm ni. Okey, lepas tu kita beralih pula dekat bahagian tayar pula. Kita longgarkan semua apa yang skru-skru yang berkaitan di rim dan juga di hub. Okey. Lepas tu buka pula case belah kanan ni, dia punya cover belah kanan ni untuk mendedahkan batang sub punya nut ni. Okey. Korang longgarkan kiri dan kanan ni. Tak silap aku dia pakai
nut 19 dan pakai spana 19 dan 17. Okey, lepas tu korang longgar je lah. Ni tak susah, proses ni sangat mudah. Dah cabut je dua belah ni, tarik je batang sub sweep arm ni, dah automatic sweep arm ni pun boleh keluar. Dan teruslah masuk proses sweep arm baru ni, sweep arm second ni, sweep arm standard. Okey, masukkan, aku letak sedikit grease supaya proses nak masuk tu mudah lah. Tak ada mengacau masuk tu. Okey, korang ketatkan seperti mula batang sub ni. Lepas tu masukkanlah mono-mono ni semua, skru-skru yang berkaitan dengan dekat arm standard ni lah. Okey, macam sweep arm 2 inci ni aku pakai sprocket 39 dan aku akan beralih kepada 415 saiz 38 saiz 38 seperti standard, sebab kita nak dapatkan data untuk sprocket standard dulu. Dari situ baru kita dapat tahu motor ni boleh ketak kayu sprocket 38 atau dia perlu turun lagi sprocket kepada sprocket yang lebih kecil. Okey, lepas tu macam biasalah, ini proses biasa macam masuk rantai baru, tukar sprocket baru, masukkan saja PMP. Macam sedia korang tahu, aku pernah ada buat video tukar sprocket ni seperti gambar ni. Boleh tekan link dekat bawah di description. Okey. Kalau korang perasan, aku menolak betul-betul tayar ni ke depan. Aku nak betul dia punya ratio, betul-betul ratio yang ringan. Biar gearing tu rapat. Bila sambung gear tu, dia sambut. Jadi kalau aku tukar sprocket pun, aku akan tolak ke paling depan. Kalau korang tengok ke batang sub tu, memang rapat habis lah. Aku tolak habis rapat. Ini adalah teknik daripada Rafiq Motor. Rafiq yang kebanyakannya motor aku semua aku set up antara paling depan lah. Kalau boleh si arm tu aku potong. Tapi ini adalah proses untuk dapatkan semua gearing tu cantik. Ini apa yang diberitahu oleh Rafiq lah. Gearing tu sambung. Tinggal nak set gear 6 tu senang. Gear 6 tu kita boleh dapat gear tu kayu. Alhamdulillah. Yang tu yang kita mahukan. Gear yang kayu tu, gear yang bila masuk je hentak RPM naik. Tak ada tak ada. Kita nakkan yang boleh kayu motor ke top speed dan keras je. Turun naik bukit maintain. Itu yang kita mahukan. Alright, lepas tu kita tutup semua seperti biasa guys. Itu saja proses penukaran sweep arm standard. Itu saja. Kalau nak tukar sweep arm lain pun, ini adalah lebih kurang proses yang sama lah. Just pusing dia punya proses saja. Itu saja. Dia bio lah tu.